Kereta korang tengah bawa, tiba-tiba ada power tiba-tiba hilang, loss. Tiba-tiba kereta korang tengah bawa, tak ada power. Kau off, kau on engine balik, okey. Okay gang, so kembali lagi bersama Transmatic Auto Vans. So alright gang, so hari ni kat kita orang, kita ada sebiji Mercedes A-Class lah, okay, A-Class. Kalau model yang berdekat belakang kita orang ni model turbo besar kedabak ni adalah model 45 lah, 45, okay. Tapi ni bukan untuk 45 je, okay. Ni adalah untuk CLA, JLA, A-Class lah. Okay, daripada 180 ke, 200 ke, 250 ataupun 45. Okay, korang kalau ada masalah macam ni aku cerita kereta korang tengah bawa, tiba-tiba ada power tiba-tiba hilang, loss. Tiba-tiba kereta korang tengah bawa, tak ada power. Kau off, kau on engine balik, okey. Bawa balik, ada power, lepas tu tiba-tiba lost balik power. Lalunya kalau sinter-sinter yang aku bagi tahu tadi tu, kalau korang scan, keluar fokus signal amplitude dia bagi tahu signal amplitude Signal amplitude ni dia maksudnya apa benda yang kereta kau nak dapatkan, maksudnya boost lah. Dia nak dapatkan boost tu tapi dia tak boleh nak capai. Okay, signal amplitude tu impossible ataupun not reach lah. Senang cerita dia nak boost tapi boost yang dihasilkan oleh enjin korang tu tak dapat dicapai lah. Okay, selalunya dia ada dua masalah yang common lah untuk model-model CLA, JLA, A-Class sama. Okay, untuk kereta-kereta yang ada turbo lah, okay, selalunya CLA, JLA, A-Class, okay, yang ada turbo, okay, korang nak tahu, okay, yang kawal turbo kereta korang ada dua side lah. Satu side exhaust, satu side intake. Okay. Untuk side exhaust selalunya dikawal oleh wastegate. Okay, wastegate ni actuator dia ni lah. Ni nama dia adalah pressure transducer, okay. Okay. Bukan transgender, bukan okay. Dia transducer, okay. Yeah, boy. Pressure transducer ni kerja dia lah mengawal angin. Sebabnya, jom tengok ni. Wastegate ni actuation dia dijalankan oleh sistem angin, geng. Nampak ni. Ni angin, dia pergi ke vacuum pump. Okay, vacuum pump. Kerja ni dia kawal angin. Okay, untuk wastegate ni function lah. Wastegate ni buka tutup. Dan yang kedua pula adalah kat bahagian intake sini, ada satu benda dinamakan ni lah. Ni tempat dia. Dan bentuk dia pula adalah ni barang lah. Okay, so ini adalah blow off lah. Kita panggil blow off. Okay, yang menghasilkan bunyi bila korang tarik kereta terbungut. Okay, inilah barang dia. Okay, dan untuk kereta yang datang kat kita orang ini, isu dia punya kereta boosting, bila boost hilang loss power, berpunca daripada ni lah, blow off ni. Tengok okay, wastegate kerja dia memastikan boost kau naik. Blow off ni kerja dia mengekalkan boost lah. Macam kereta ni kalau kau tengok nampak ni, ni dah tak naik habis. So bila dia tak naik habis, kau punya bahagian intake ni tak boleh nak maintain boost lah. Sebab tu kereta ni dia datang, dia menyala signal amplitude dia not reach. Okay, tidak disampai. Tidak sampai lah. Okay kan? So jom kita tengok proses. Kita try tukar dulu kita punya tester. Nanti kita update balik lah. Okey tak okey. Kepada korang pengguna Mercedes kat luar sana, CLA, JLA, Class, ada masalah macam aku beritahu tadi lah. Kereta korang ada power, tarik, power tu hilang. Kau off engine, kau on balik, kereta kau ada power balik. Bila kau ulang ni sekali, kau tarik lagi, kau rembike sekali, lost power. Ni antara benda kita boleh advise kau untuk check lah. Okey, blow off valve kan, pressure transducer kan. Okey, kalau kau tak nak pening kepala, boleh datang kat kita orang Transmatic Auto Vans. Kita berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis geng. Macam biasa, Jumaat je tutup. Apa Roger?